daripada lori kecil sampailah ke lori besar Abang JNT ni, kita dah berjaya jual lebih 50,000 item easy pembasmi lipas dalaman kereta ni. Sempena Raya Cina ni ya? Sempena Raya Cina, sempena puasa ni korang, Mesa nak belanja harga paling the best sekali. Tapi korang yang mana nak dapatkan easy pembasmi lipas dalaman kereta, korang jangan ambil 1 tin. Ambil 2 tin, ambil 3 tin, lebih jimat, lebih baloi. Kenapa kena ambil 2 ataupun 3? Sebab 1 60, 2 pun 60, 3 korang tengok sini dekat beg kuning. Betul. Korang tengok sini kat beg kuning. Cara guna macam mana cara guna? Cara guna dia senang saja. First kali korang hanya perlu start enjin kereta, hidupkan aircon, buka full volume blower, ambil saja tin easy ni, goncangkan dulu, tekan button ni dan biarkan dalam kereta selama 10 hingga 15 minit. Itu sahaja cara penggunaan dia. Sangat mudah, sangat senang dan sangat-sangat berbaloi. Ambil 2, ambil 3, lebih jimat, lebih baloi. Korang pergilah tu dekat beg kuning. Janganlah pergi beraya dengan lipas. Takkanlah nak pergi buka puasa buka dengan lipas. Wah. Hidup tu dah single-single je lah. Takkan nak hidup dengan lipas pula. Kesian betul lah korang ni. Dapatkan easy pembasmi lipas dalam kereta. Bersihkan korang punya kereta sebelum raya. Selamat berpuasa guys. Tekan dekat beg kuning.